dua colour. Okay, ada dua code colour. Saya dah masukkan dekat beg kuning. Ada dua code colour. Warna konyak, warna brown dengan warna hitam yang saya pegang. Okay. Yang ini beg nombor 1. Warna brown beg nombor 2. Nanti saya review warna brown. Okay. So yang ini beg nombor 1. Material dia jenis pebble leather. Okay. Beg ni dia small size tapi muat any size pun. Kalau you pakai Pro Max, lepas je. Kita dah try. Android pun lepas. So material dia pebble leather. Belakang dia ada slip pocket macam ni. And then ada juga printed tulisan Marc Jacobs. Flap dia best. Flap dia jenis magnetic closure, magnet jenis macam ni. So dia sangat kuat. Buka tutup dia mudah. Okay, untuk interior dalam ada one zipper pocket and then ada slip pocket. Kalau you nak masukkan phone, muat je. Okay, muat sahaja untuk bag ni. And untuk small wallet pun lepas. Tapi kalau nak jimat space, you boleh tukar card holder lah. Boleh tukar card holder. So bag ni, kalau you nak selip phone kat belakang pun boleh. Okay, ada slip pocket. So bag ni jenis kecil macam ni. Tapi muat phone lah, you boleh masuk phone juga, jangan risau. So yang ni you boleh jadi shoulder, you boleh jadi crossbody. Nanti I buat comparison dengan warna brown. Kalau you dah banyak hitam, why not you ambil warna brown. So ni boleh shoulder, boleh crossbody. Okay, ni saya stylekan shoulder, nampak macam ni lah size dia. Okay, nampak macam ni size dia. Kalau crossbody, you tarik je. You tarik macam ni. And then pakai crossbody macam biasa. Okay, macam ni. So ni untuk crossbody. Okay, cantik je. Ni crossbody. Kalau you guys nak style hands free, nak shopping, tangan tu tak nak pegang apa-apa bag, kan nak jenis hands free je, boleh pakai crossbody. Still cantik, terletak elok. Okay, you boleh pakai outfit casual to smart casual boleh. Jangan risau. Kalau you beli dalam Fashionable, hari ni kita akan post terus. Okay, kita akan post terus untuk you. Sebab item kita semua dekat TikTok ready stock tau. Ambil masa 2-3 hari saja.